Hai kita semua, kali ni saya share resepi kek butter cheese. Korang tengok kan, kek ni sangat lembut, rongga-rongga dia kecil-kecil je, dia tak sama macam kek Marvel yang rongganya tu besar dan ringan. Yang ni agak padat sikit. Kalau korang ikut step by step yang saya tunjuk dalam video ni, confirm kek butter korang akan menjadi. Jom kita buat. 100 gram cream cheese, pastikan cream cheese ni dah suhu bilik tau. Jadi senanglah kita nak bagi dia lembut creamy, tekan-tekan je, jangan bagi dia kembang. Tekan-tekan je macam ni supaya hilangkan ketul-ketul, bagi licin je dulu. Ketepikan dulu. 240 gram tepung naik sendiri. Kalau korang tak ada tepung naik sendiri, korang boleh guna je tepung gandum tapi tambah dengan 1 sudu teh baking powder. 6 biji telur grade B. Kalau korang guna telur grade A, korang letak dalam 5 biji tau. Jangan lebih. 170 gram gula kasta, 1 sudu besar overload. 1 sudu teh asin vanila. Pukulkan ke semua bahan-bahan ni sampai kembang. Kalau dah agak-agak kembang macam ni, baru masukkan cream cheese yang saya tunjuk di awal video tadi. Pukul lagi, tapi jangan pukul lama-lama tau. Pukul sekejap je. Sebab kita tak nak kita terlebih pukul, nanti kek kita tak jadi. Lepas tu baru masukkan 150 gram butter yang telah dicairkan. Butter ni suam tau. Butter tu saya timbang dulu baru saya cairkan. Pukul lagi dengan low speed. Pukul sekejap je, bagi dia sebati saja. Saya guna 2 loyang berukuran 7x3x3. Kalau korang nak guna loyang 8x8 pun boleh. Panaskan oven selama 10 minit, suhu 150 darjah Celsius. Bakar guna api atas dan bawah tau. Letak loyang di rak paling bawah sekali. Atas kek tu korang bolehlah tabur cheddar cheese. Saya bakar kek ni selama 60 minit, suhu 150 darjah Celsius. Kek ni masak, korang bolehlah keluarkannya terus daripada loyang tau. Jangan biarkan kek tu sejuk kat loyang, nanti kek korang jadi mendap dan mengecut. Permukaan kek tu saya memang sengaja bagi dia merekah supaya nampak cantik. Selamat mencuba semua, semoga bermanfaat untuk semua. Kalau korang tak nak permukaan kek korang ni merekah macam saya punya ni, korang boleh slowkan suhu tu, lamakan masa bakar. Saya potong kek ni masih suam tau, memang wangi sangat-sangat. Korang boleh cubalah. Ni kalau makan cicah dengan air kopi, teh ataupun Milo memang sedap gila. Korang patut cuba tau.